Okay geng, lampu raya kita order dah sampai. So lampu ni aku order 30 meter. So dia bagi ni lampu 30 meter. Dia punya plug, bagi plug macam ni. Ni cucuk je. So lampu ni semua waterproof. So ada remote, dia bagi remote. Dan dia ada bagi skru apa semua untuk ikat. So lampu ni nak pasang senang je. Ok, contoh macam ni lampu ni, dia macam ni. So jarak antara lampu, satu lampu jarak dia lebih kurang macam ni lah. So nak pasang dia, just buka je tip ni. Kita buka tip ni, kita tampal. So nak lagi kuat, kita skru kat sini. Sebab tu dia ada bagi skru ni. Ini sebelum pasang. Dan ni pula setelah siap dipasang. Mantap kan? Macam meriah tak? Lampu raya ni ada lebih kurang 20 mod variasi yang berbeza. Dan mod-mod ni boleh dipilih menggunakan remote control yang disediakan. Kita juga boleh memuat turun aplikasi Surflife di phone. Kemudian kita connect dengan device 4. Aplikasi Surflife ni sebenarnya akan lebih memudahkan kita memilih terus mod yang kita minat. Dengan app Surflife ni juga kita boleh setting macam-macam lagi. Contohnya kita nak set jadual lampu ni menyala pukul berapa, off pukul berapa. Kita juga boleh set lampu ni berkelip mengikut irama muzik yang kita masukkan dalam apps. Dan dengan apps ni juga kita boleh set custom variasi kelipan lampu raya ni. So kalau korang rasa bosan dengan lampu raya lama korang, peminat nak dapatkan lampu raya yang lebih gempak ni, link aku ada sediakan di bio. Korang boleh klik je, okay?